1.2 kilo untuk seekor. Ya. Seekor, besar-besar. Kita buka kolam sajalah. Kolam saja sampai pukul 2 pagi setiap hari. Okey, yang ni kita punya lading hitam. Cuma kita tak clearkan lagi sebab kita tengah nak ambil dia punya anak-anak yang jatuh. Anak-anak dia tu Pokok lada hitam. pokok lada hitam. Ni pokok lada. Pokok lada hitam ni tu pokok dia menjala. Jadi kita tumpangkan dia pada pokok yang ada. Pokok lain. Oh, yang daun-daun ni, yang menjala ni. Boleh faham? Tengoklah data. Oh, yang ni. Ni belum matang lagi lah. Ni putih lagi. So dia ada dia ada kaedah dia. Yang pertama kita ambil, kita cuci dia elok-elok. Bila dah cuci, kita jemur dia kat panas matahari sampai dia kecut. Dia jadi hitam kecut kan. Ada satu lagi proses. Kita ambil, kita rendam dia. Bila rendam, kita rebus pula. Dah rebus, kita jemur dia dekat suhu bilik. Yang tu dah akan jadi waktu. Ini adalah kayu manis, cinnamon. Ini kayu manis. Kayu manis asal daripada Sri Lanka punya dia. Sebab Sri Lanka dia antara pengeluar kayu manis besar kan sekarang ni. Mana? Yang ni semua pokok kayu manis mana? Kena kopak kat Kulit dia. Kulit dia. Okay. Kulit dia kopak. Yang ni kalau cium pun dah dapat bau dia. Ada bau daun dia. Daun kayu manis. Okey. Cara habus dia, lapisan pertama dia akan kikis dulu. Kemudian kita akan ambil lapisan kedua. Yang ni lapisan kedua. Okey. Lapisan kedua yang kita tarah elok dan kita jemur lah. Sedap masak kari. Yang besar ni, sepanjang jalan, sepanjang pagar ni, ini adalah pokok tunjuk langit. Tunjuk langit. Yang ni yang daun tadi ambil. Tunjuk langit ni dalam pokok tunjuk. Dia jual kat depan dari daun ni lah. Ya, betul. Dia yang pokok daun. Itulah biji dia. Biji dia. Okey, saya tunjukkan. Dia ni bagus untuk darah tinggi, kencing manis, untuk cuci darah, untuk bawa pinggang. Dalam masa yang sama, dia bagus juga untuk lelaki. Oh, macam itu. Macam mana orang makan? Rendam dalam air je? Tak payah. Tak payah, makan macam itu je? Boleh rasa dulu dengan ujung lidah. Baiknya. Wow. Macam tukar ali je baik.